Drama Isteri Rahsia Ungku Jabar mengisahkan tentang Ungku Jabar yang selepas kematian ibu bapanya banyak berkorban demi adik kesayangannya, Ungku Jiat. Kehadiran seorang gadis bernama Nilam sebagai kekasih Jiat menimbulkan keraguan dalam diri Jabar apabila dia mengesyaki Nilam mempunyai niat mengikis kekayaan keluarga mereka. Namun keadaan menjadi lebih rumit apabila Jiat telah meragut kesucian Nilam, lalu Jabar mengambil keputusan untuk mengahwini gadis itu demi menutup aib keluarga. Pada masa yang sama, perkahwinan tersebut juga menjadi jalan untuk Jabar mengelakkan dirinya daripada terikat dengan perkahwinan yang telah diatur bersama Melina oleh Mak Usu. Pada awal perkahwinan, Jabar berasa jijik terhadap Nilam dan sering memandang rendah terhadapnya. Namun, semakin mereka melalui perjalanan perkahwinan, perasaan itu beransur-ansur berubah. Dalam diam, Jabar tetap menyimpan rasa curiga dan berusaha menyiasat latar belakang isterinya itu kerana mengesyaki Nilam menyembunyikan sesuatu. Ketika bibit cinta antara mereka mula berputik, kemunculan semula Jiat mencetuskan konflik baharu apabila dia berhasrat untuk mendapatkan kembali Nilam. Kepulangan Jiat ke tanah air atas alasan ingin bertanggungjawab terhadap Nilam, disertai dengan tekanan yang diberikan, akhirnya membuatkan Nilam mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah tersebut. Jabar pula memilih untuk memberi ruang kepada isterinya itu. Tanpa disedari, Nilam sebenarnya menyimpan luka dan rahsia yang dalam. Apabila satu demi satu kebenaran mula terungkai, Jabar berdepan dilema besar untuk memilih sama ada mempertahankan isterinya atau berpihak kepada adiknya. Untuk makluman, drama ini merupakan adaptasi daripada novel karya Mia Azwari, seorang penulis yang pernah mencipta populariti menerusi drama fenomena Hilang Dalam Rindu, adaptasi karyanya. Penceritaan Isteri Rahsia Ungku Jabar diserikan dengan plot twist yang tidak dijangka, sekaligus memberi elemen kejutan dalam perjalanan cerita. Interaksi santai dan dialog bersahaja antara Nilam dan Jabar turut menjadi antara kekuatan utama yang bakal menarik perhatian penonton. Walau bagaimanapun, terdapat kemungkinan segelintir penonton berasa kurang berpuas hati terhadap perkembangan watak Jiat yang dilihat tidak menerima hukuman setimpal atas perbuatannya.